Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dura Kaisah binti Badarudin. Saya Auni Humaira binti Izham. Saya Muhammad Afdal Hafiz bin Muhammad Najib. Saya Muhammad Ryan Afidaus bin Af'al. Aplikasi yang telah kami bangunkan ialah aplikasi e-Digital Haiwan. Aplikasi ini dibangunkan dengan model reka bentuk AD. AD adalah reka bentuk yang terdiri daripada analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian. Aplikasi ini dibangunkan bagi membantu guru-guru sebagai alat bahan bantu mengajar ABBM. Dalam fasa analisis, aplikasi ini memfokuskan terhadap murid-murid tahun 2. Ia bagi mengenal cara-cara pembiakan haiwan. Dalam fasa reka bentuk, aplikasi ini direka seiring dengan minat mereka dalam pembentukan animasi haiwan. Dalam fasa pembangunan, terdapat 3 alatan media yang diguna pakai. Yang pertama, aplikasi Adobe Animate, kami menggunakannya untuk membangun aplikasi. Yang kedua, aplikasi Canva, kami menggunakannya sebagai alatan AI untuk membantu kami mereka grafik. Yang ketiga, aplikasi YouTube, kami menggunakannya untuk menyunting video penyertaan. Dalam fasa pelaksanaan dan penilaian, aplikasi ini diberi uji pakai terhadap guru-guru di sekolah. Mereka akan memberi penilaian terus terhadap berkesanan aplikasi ini. Pada paparan utama, terdapat butang mula untuk pergi ke menu utama. Pada menu utama, terdapat 7 butang. Pertama, nota. Kedua, kuis. Ketiga, manual. Keempat, video. Kelima, sound button. Keenam, mute button. Ketujuh, keluar. Pada bahagian nota, terdapat nota berkaitan pembiakan haiwan, cara pembiakan haiwan, bertelur sedikit, bertelur banyak, telur yang banyak, telur yang sedikit, beranak sedikit, beranak banyak, lahirkan anak yang banyak, lahirkan anak yang sedikit, kisah hidup haiwan. Kemudian tekan butang home untuk ke menu utama. Setelah klik butang kuis, kita akan pergi ke bahagian login. Pada bahagian ini, nombor dan nama perlu diisi. Sebagai contoh, di bahagian kuis terdapat 5 soalan yang perlu jawab. Pada bahagian akhir, total markah kuis akan dipaparkan berserta nombor dan nama. Pada bahagian video, terdapat 3 butang yang disediakan. Yang pertama, pengenalan. Haiwan membiak. Yang kedua, video haiwan bertelur. Yang terakhir, video haiwan melahirkan. Kemudian, klik pada butang home untuk ke skrin utama. Pada bahagian manual, terdapat cara-cara penggunaan butang. Yang pertama, butang home. Yang kedua, butang next. Yang ketiga, butang back. Yang keempat, butang sound. Yang kelima, butang mute. Tekan butang home untuk pergi ke menu utama.